main tai. Dia nak selamatkan diri dia kan, dia sengaja cakap tu. So bila semalam berjumpa dengan Shahnaz, kita dah clear the matter, bertanya macam ini, okay, then kita faham. So from there lah, it all started from there lah. Tapi sekarang okay lah, semua dah settle. So kita harap-harap sebanyak siapa yang tengah tengok ni, pergi rekod, pergi share kat kawan-kawan. Okay, kita berdamai. Ada orang ni komen pun cakap, kau spin lah Shahnaz, kau spin lah. Nah, it's okay. Because why? Kita dua dah duduk, kita dua dah bincang dan kita explain satu-satu. Kenapa saya buat macam tu, kenapa abang pun buat macam tu. So kat situ bagi saya, kita dah clear on the air, on this matter. Cuma dekat luar ni saja yang mungkin tak faham. Tapi kadang-kadang yang komen-komen ni semua budak-budak tak apa-apa je. Dia bukan budak yang ada cara, diorang tak tahu. Tapi tadi